Tuanku, nama tuanku sedang dipergunakan atas nama surat kuning, sokong itu dan ini. Maka tuanku kena bertindak dan bertitah. Buat pengumuman paling epik dan dikenang sejarah. Bertitah, semua penjawat awam bermula daripada saat ini kena ketepikan. Datang surat kuning, koyak surat kuning tu. Sebab Raja Melayu tidak akan campur urusan perniagaan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati anda pengurusi majlis YDP PAS kawasan Pasir Gudang, Al-Fadhil Abdul Aziz Abdullah, yang dikasihi Ayahanda Ustaz Abdullah Husin. Ustaz Dollah ni dah, saya ingat dah dekat 2 tahun, setahun lebih dah kan, saya duk ulang ke Johor ini. Ustaz Dollah lah yang bantu untuk susun program hampir setiap malam di Johor ini. Kanda saya Peguam Rafiq, teman-teman ahli jawatan kuasa pelbagai peringkat PAS dan parti-parti yang lain, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya hormati sekalian. Apa khabar saudara? Apa khabar saudara? Dia senang memerintah negara bernama Malaysia ni, kan? Perdana Menteri sampai ke bawah kerja menipu aja. Ni kita tahu ni kerja menipu, kan? Tapi tanya rakyat apa khabar, baik lagi. Saya bersama dengan mereka berlawan ni Ustaz, kan, daripada zaman Barisan Alternatif kita main, kan. Antara benda yang kita lawan ialah kononnya kebebasan bersuara, kebebasan berhimpun. Tuan-tuan percayalah, jika tumbang UMNO dan Barisan Nasional ini, kita akan bebas berhimpun, rakyat bebas bersuara. Betul atau tidak? Saya lah cakap benda tu hari tu. Sebab saya percaya dia cakap. Tapi hari ni nak buat ceramah berapa kerat sangat Ustaz, kan? Tengok bawah punya ramai polis. Tak faham betul saya. Saudari yang saya hormati sekalian, ibu-ibu, ayah-ayah, semuanya. Hari ini kita dalam keadaan sangat-sangat huara. Tanpa perang, negara ni nak diambil tanah di orang ni kerana berperang. Paling tidak pun Besut tu dapat dekat Terengganu, kalah Laga Ayam. Ada tragedinya, ada peristiwanya. Malaysia baru saja bagi 5,207 hektar tanah kepada Indonesia. Tak ada apa-apa pun. Laga Ayam, bukan kata perang, Laga Ayam pun tak ada. Kok kita dengar Anwar Ibrahim dengan Presiden Indonesia ni? Prabowo, kan? Kalah Laga Ayam Anwar Ibrahim, dapat dia 5,000. Ada ya? Oh, kalah Laga Ayam Anwar Ibrahim, kan? Ni bukan kata perang, Laga Ayam pun tak ada. Saja-saja je kita bagi. Dan bila diminta penjelasan dalam Parlimen Malaysia, dia terus marah. Kita bukan tanya tanah omak, tanah pusaka omak dia. Kalau tanah pusaka keluarga dia, bolehlah dia marah. Suka hati saya lah, saya nak bagi kat siapa? Bolehlah marah, kan? Ini tanah berdaulat. Saudara, tanah ini ada tuannya. Bumi Malaysia ini ada rajanya. Sudahkah dibawa berbincang dalam Majlis Raja-Raja Melayu? Tak bawa. Jadi saya pun tak faham. Saya nak ulas panjang sebab tak ready lagi nak kena tangkap panjang. Saya ulas ambalan.
Ingat Ambalat, Jokowi datang sini dengan Ibrahim, gunding-gunding, tanda tangan. Dan saya kata, ini 3 tahun lepas. Saya sebut, saya kata, Ambalat antara isi perundingan. Ambalat ni blok minyak, saudara. Memang nak dibagi untuk dibangunkan secara bersama dengan Indonesia. Oh, tak puas hati, tahan saya tepi jalan, lock up saya 3-4 hari. Tapi hakikatnya tahun lepas, ketika lawatan Perdana Menteri ke Indonesia, apa kenyataan media? Oh, kita akan mempercepatkan persetujuan kita, mempercepatkan pelaksanaan sesuai dengan persetujuan Malaysia Indonesia untuk membangunkan secara bersama Ambalat. Saudari yang saya hormati sekalian, negara ni habis ditipu macam tu saja. Kadang-kadang saya pun pelik bila diterangkan oleh pakar ekonomi, pakar kedaulatan, bekas-bekas panglima besar menerangkan, itu datang ramai ke pejabat Dr. Mahathir, terang berkenaan dengan perjanjian yang kita panggil perjanjian ART. Tapi bagi saya tak payah panggil perjanjian perjanjian apa. Ini perjanjian Amerika, perjanjian Trump Anwar menggadai kedaulatan negara. Apa maksud saya? Maksud saya, saudara, daripada segi ekonomi, daripada segi pertanian, sampailah isu kedaulatan, kita hancur. Seperti kita, tanah ibunda kita dilacurkan kepada Amerika. Bila kita fikir pasal apa boleh macam ni, tiba-tiba muncul cerita. Cerita apa? Cerita, saudara kena faham, baru ni bocor. Satu orang, dia ni memang bapa kepada segala kepala bapa ayam. Saya pun tak tahu, ini syaitan, saudara, syaitan. Kan? Dia ambil, culik budak-budak muda satu dunia, bawa pergi satu pulau, jadikan pelacur. Malah dalam cerita tu ada pula yang mengandung, dipaksa bersalin awal dan dimakan janinnya. Ni. Dan saudara, dalam keadaan itu, mula terdedah. Dia ditangkap dulu. Makna bekas-bekas yang didera apa semua ni berpakat, akhirnya buat kes, saman dia. Semua orang takut dia punya kekayaan ni, kita pun tak faham kan. Saman dia. Bila saman kat mahkamah, buat kes jenayah, akhirnya dia didapati dan dia dihantar ke penjara. Malangnya, beberapa hari dalam penjara, dia dijumpai mati. Mati dalam penjara. Nama dia ni Epstein, mati dalam penjara. Kan? Tapi saudara tahu tak, lepas dia mati dalam penjara, ada orang mula curi, mula tertanya-tanya. Dia mati dalam penjara ke, ataupun bila dah kantoi, ada pemimpin-pemimpin besar cuba bunuh dia untuk menutup cerita. Lepas tu satu-satu terbuka, saudara. Raja Arab pun jadi pelanggan dia. Keluar gambar dengan budak-budak. Bukan tu saja. Putera Edward keluar gambar dengan budak bawah umur. Tak puas hati, dia orang selongkar email dia. Kan? Mula disebut macam-macam. Rupa, saudara, ini baruah betul-betul Dajjal ni, saya tak faham kelas macam mana. Dia boleh mempermainkan kain kiswah tahu. Kain tutup Kaabah tu, kan? Kerana dia dah pegang Raja Arab, dia dah pegang semua, kain Kaabah tu boleh dijadikan cenderamata di rumah dia. Kain Kaabah kita ni, kan, dapat bawa air zam-zam balik pun QE dah. Dia kain Kaabah, sebesar-besar kain Kaabah tu, jadi cenderamata kepada dia. Kenapa? Sebab dia tarik pemimpin-pemimpin di sebuah pulau, dia letak kamera. Setiap sudut pulau tu ada kamera.
Disajikanlah budak-budak bawah umur, macam-macam perkara. Kan? Lelaki, perempuan, macam-macam. Akhirnya, dia rakam, dia ugut. Itulah rahsia dia. Berpuluh-puluh tahun tidak boleh disentuh. Raja Arab, Raja Eropah, pemimpin besar. Donald Trump pun ada. Gambar Donald Trump, ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding. Ada juga. Habis semua. Tapi Donald Trump steady. Dia tak nabi. Dia mengaku, ya dan tu dulu. Donald Trump dia mengaku. Kan? Dia pegang. Jadi saya kata, adakah ini cara Amerika pegang pemimpin-pemimpin besar yang suruh sign apa je semua boleh sign. Sekali 3-4 hari lepas terdedah lah. Banyak email dedah ni. Terdedah email. Email apa? Ada email dia berbalas-balas sama kawan dia. Dia tulis apa? Oh, Noah Ibrahim tu kawan saya. Dalam email dia, saudara, dia bagi tahu apa? Noah Ibrahim tu dia kenal. Tahu dia cara nak megang Noah Ibrahim ni. Saudari yang saya hormati, saya tak tuduh lah. Dan kita berdoa supaya email tu palsu, Ustaz. Tapi dah semua orang dah mengaku dah sekarang. King Edward pun tak boleh cakap apa. Keluar gambar semua. Kita doa janganlah sampai keluar gambar pula. Tak tahu macam mana kita nak letak muka kan. Betul baru betul. Kita pergi luar negara, orang tanya, from Malaysia? No, Uganda. Malu kan. Ini saudari yang saya hormati sekalian, itu bab ugutan. Kadang kita pelik, kenapa lombong minyak yang dipertahankan sorah. Kan? Apa namanya ni? Ambalan. Sempadan, sorah. Kan? Dia nak nafi apa? Terjerit-jerit nak nafi apa? Marah-marah kat orang kenapa? Marah ni seteringat macam jam zaman jam apa? Jam Omega. Zaman jam Omega apa San? Jam tu lah cara dia marah. Lepaskan tuik. Kan? Macam tu lah. Kan? Jangan marah, Noah Ibrahim. Sabar. Kan? Saya takut Anwar ni stres. Sebab Menteri Agama cakap, stres boleh jadi. Saya risau, jangan, sabar. Saudari yang saya hormati sekalian. Jadi kerana itu, kita kena lawan. Kita kena rampas negara ini dan pulangkan balik kepada rakyat. Bukan saja-saja kita berkumpul. Dan cara nak lawan ni macam mana? Cara nak lawan ni kena bercakap. Kena terus bergerak. Sekarang ada media sosial, betul? Bohonglah tak ada. Emak saya, umur 70 lebih. Tiap-tiap bulan kadang-kadang masuk hospital. 84 umur mak saya. Tiap-tiap bulan masuk hospital pun ada Facebook. Kau acik tak ada Facebook, maklu komen sepanah kan. Jadi, maknanya guna media sosial, guna semua benda ini terus bercakap. Jangan takut. Kan? Saudara cakap, tak payah macam Cikgu Bat. Cakap sikit-sikit, yang ponteng-ponteng, yang motan-motan dia. Betul motan? Tahu ke tidak? Motan ni cakap orang kampung saya. Dalam bahasa Inggeris betul, important. Kalau orang ni 9, dia pendekkan jadi motan. Type yang motan-motan je, tak payah nak ulas-ulas, yang fakta, yang data supaya dia boleh tersebar. Satu. Kedua, kan, ikuti Facebook saya jemput semua. Siapa yang tak belum lagi ikut Facebook saya, Cikgu Bat, CHEGUBARD. 28 hari yang terakhir, 70 juta view. Tak adalah banyak, tapi itulah angka dia kalau tengok professional dashboard dia, kan? Dan tugas saudara apa? Tugas saudara mesti share, tekan butang share, salin balik, sebar kat orang kampung, supaya maklumat itu orang boleh faham segera. Masuk dalam isu tentera ni. Isu tentera ni saudara, saya tak hero. Yang hero ialah 70 juta view tadi. Sebab
mereka share, mereka sebar, dan ia menjadi tekanan kepada semua orang. Akhirnya Azam Baki tertekan, Noor Ibrahim tertekan, polis tertekan, semua tertekan. Sebab bila rakyat bercakap, maka ini kena ada tindakan. Kalau tidak, nampak bangang sangat kita. Saya ingat SPRM nak bertindak? Tidak. Saya ingat kerajaan nak bertindak? Tidak. Mereka terpaksa bertindak kenapa? Kerana kita skor gol, tak ada penalty, tak ada keeper dah. Memang kita bagi rapat. Benda ini telah berlaku sangat lama. Menjadi tradisi. Menjejaskan pertahanan dan kedaulatan negara. Tetapi akhirnya, yang orang tanya takkanlah masuk akaun sendiri kan? Oh, Panglima takkanlah masuk akaun sendiri. Perdana Menteri pun masuk akaun sendiri. Itu yang kena tangkap. Ya, itu satu bab. Tapi selama ni mereka yakin. Mereka tak terusik isu keselamatan dan sebagainya. Sebagai melampau. Saya ambil antaranya beli bateri. Saya masuk dalam Facebook saya. Perolehan tu saya sebut in detail. Beli bateri rechargeable LSI 4250. Harga bateri tersebut, harga bateri original tersebut RM75. Dijual dengan harga RM210 bekal kat kita. Duit tu kita bayar. Bateri LS26500 RM8.90. Jual berapa? RM95. Tu okey lagi. Ni saya nak sebut. Bekas air. Temus air, Ustaz. Temus air. Lepas tu ada paip bawah dia kan. Kita air, kadang orang buat basuh tangan, kadang orang buat air sirap kedui. Harga paling mahal dalam pasaran yang boleh kekal sejuk, panas, kekal panas, RM370. RM370 dibekalkan kepada pertahanan, kepada tentera dengan harga RM2,100. Saudara, ini memang sangat-sangat teruk. Kerana itu saya dedah satu sampai kita panjat kepada akaun Panglima sendiri. Tapi saya ingat, saya puas hati. Orang kata, oh Cikgu Bat ini Azam Baki bagi, oh Cikgu Bat ni Barwa ni bagi. Saya bagi tahu saya tak puas hati. Pendakwaan itu hanya wayang gambar. Kenapa? Untuk memuaskan dan mengurangkan tekanan rakyat. Saya tahu atau tidak, Panglima Angkatan Tentera Nizam, yang seorang lagi, yang bukan yang PTD Nizam ni, dia hanya didakwa dengan kesalahan yang dilakukan sebelum dia naik PAT. Ketika dia naik PAT, semua tutup. Mengikut rekod kita, rampasan saja PTD dan PAT, saya tunjuk, kita bincang. Saudara, kalau boleh dia nak selindung, dia selindung. Saya yang mengarahkan, okey, rumah ni ada jam, rumah ni ada ni. Saya yang bantu SPRM. Tanya Rafiq tu. Saya tunjuk macam mana operasi kita, pressure. Saya kata, kalau ini kamu tak ambush, kita akan suruh rakyat ambush. Orang ni jangan tunjuk. Jangan apa? Mereka sedang nak bawa lari benda ni sementara kononnya dalam ICU. Kan? ICU tu pembohong aja. Sementara nak larikan benda-benda. Kan? Ambush. Saudara, rekod kita hampir aset boleh cair, mudah cair ni, emas, duit, mata wang asing, duit Malaysia, emas Jongkong, emas pakai, aset kereta mewah yang boleh cair, jam. Saudara, hampir 80 juta yang disita. Yang didakwa ratus ribu. Saudara, ni semua temberak.
Kerana itu rakyat, baik yang di dalam ini ataupun yang di luar ribuan yang sedang mendengar, jangan berhenti untuk memberikan tekanan. Itu duit rakyat. Dan Azam Baki, engkau jangan bangga. Saya tak faham ni kepala otak ni. Dengan, baru ni dia apa, 88 bilion dia umum. Hampir 8 bilion rampasan seluruh isu rasuah ni yang dia boleh. Itu bukan satu rekod yang harus dibanggakan. Itu malapetaka yang perlu tekan butang merah dan selamatkan negara. Saudara, malam ini untuk sajian kita, saya nak dua perkara je. Malam ni kita nak bagi satu bukti baru. Yang di luar kena rakam, yang di dalam pun kena rakam, yang tempat lain tak tengok lagi. Kan? Pertama sekali, saudara tahu atau tidak, kita mengeluarkan 263 juta untuk beli apa? Untuk beli tactical bridge. Selama ini saya tak sebut, saya sebut sambil lalu. SPRM, bila saya kena faham macam mana cara kita bekerja. Kita dah hantar SPRM dulu. Saya hanya setakat ini mendedahkan 30% daripada apa yang kita dah hantar kat SPRM untuk memberikan tekanan kepada mereka. Tekanan ni untuk supaya mereka rajin bekerja, ataupun ada yang nak bertindak tapi wahyu atas tak bagi bertindak. Jadi dengan menggunakan tekanan ni, dia boleh cakap dengan bos dia, bos, orang dah pressure bos, kita tak boleh nak buat apa. Itu maksud saya. Saudara yang hormati sekalian, tapi ada beberapa benda dia seolah sengaja bertindak lambat. Saya dah kata ke contoh ni, saya hantar. Malah saya bagi nama saksi. Okey, orang yang terlibat, yang harus dipanggil. A, B, C, Captain ni, Lieutenant ni, Major ni, Panglima ni. Di antara 12 nama saya sebut, 2 ialah whistleblower kita. Tapi kau kena panggil 12. 2, kalau kau panggil 2 betul-betul whistleblower tu, dia takkan cakap. Panggil 12. Supaya dia ada ruang untuk bercakap. Itu cara kita bekerja. Itu yang kena dilumut sampai hotel. 2 hotel dia ada. CEO kapal je pun. Itu yang kena banyak ni. Tapi sekarang dia mula goyang. Dia orang ni mula pressure. Bila satu laju sangat, akhirnya dia memperlahankan. Bila dia memperlahankan, syarikat-syarikat mula masuk. Ada saman Cikgu Bat dapat. Report polis ni saudara. Tuanku yang di Pertuan Agong bertitah. Rakyat kena jadi mata-mata. Rakyat kena bercakap lah. Tukar report bercakap. Tapi bila saya bercakap, apa jadi tuanku? Maknanya ni semua yang buat laporan polis kertas, sulit lah, itulah ini. Saya terpaksa dedahkan sulit sebab apa? Saya dah bagi. Kau tak siasat, kau tak bertindak, kau bagi peluang orang lari, ubah fail dan sebagainya. Saya ada pilihan apa? Saya kena dedah. Bila saya dedah, bila kita tak bagi fail sulit, kan? Tipulah apa. Kita bagi. Nah, ni. Terus buat laporan polis. Kenapa? Cikgu Bat dedahkan rahsia sulit. Rahsia sulit ni bukan rahsia keselamatan. Bukan rahsia pertahanan. Rahsia sulit ni menyuruhkan rasuah. Tapi dilabelkan benda tu sulit. Jadi saya kena. Minggu lepas 4 IPD. Ni minggu akan datang ni 5, 6 IPD. Sampai ke Kuantan, sampai ke Kedah, sampai ke Penang. Semua saya kena pusing. Dia ingat saya letih. Betul saya letih, saya manusia. Kan? Bini pun dah marah. Kan? Kadang dia balik, dia tak marah macam tu lah. Sambil dia ambil nasi tu kan. Ingat rumah. Dia kata, kan? Dia nak. Jadi dia pun nak marah betul-betul pun dia takut. Sebab, ini lain macam lelaki aku sekarang ni. Panglima masuk ICU depan dengan dia. Kan? Tapi sambil-sambil tu kadang lagi pedih. Kan? Jadi, saya nak bagi tahu, saudara-saudari yang saya hormati sekalian, kita membuat pendedahan ini,
Dan kita betul-betul ada data. Hari ni saudara, ada sebuah syarikat nak saman, dah file ke pun, read saman. Sebuah syarikat berkenaan dengan tactical breach. 263 juta. Itu pun saya dah desak SPRM. Saya dah namakan dah. Tapi dia nak main-main. Akhirnya, sebab dia nak bagi ruang. Syarikat ni masuk saman. Saudara tahu tak taktik dia apa? Taktik dia dengan ingat, sebab semua orang Malaysia ada pemikiran tu. Apa dia? Kerana benda ni dah dekat mahkamah Ustaz saman sivil, jadi tindakan undang-undang yang lain ni kena slow sikit. Sementara selesai kan kita selalu, okey ni dah ada mahkamah, biar selesai dulu. Betul ke tidak? Ini strategi mereka. Tapi saudara-saudari yang saya hormati sekalian, dalam isu ni, kita bukan main-main. 200 strategic breach, tactical breach ni maksud saya apa? Tactical breach ni maksud dia ialah Malaysia ni banyak sungai. Bila nak berperang, peralihan aset ni, aset-aset besar dialihkan ni, maka melintas sungai apa semua kan. Jadi dia ada tactical breach. Jambatan tu bawa pakai lori besar. Tu nama dia tactical breach. Kita baru saja membeli, di tangan saya ada apa namanya ni, ada tender, ada lukisan, ada 2 set 100 meter yang 12 kenderaan tactical breach. Tactical breach ni saudara, tactical breach ni kita beli dengan bajet 263 juta. Mengikut carian kita yang terakhir, the real budget of tactical breach ialah 80 juta sahaja. Barang yang disupply 80 juta sahaja. Tetapi harga yang kita bayar 263 juta. Bukan itu saja. Dekat tangan saya ni, kan, kau main dengan Cikgu Bat. Kat tangan saya ni, ini spek tender. Yang menang tender, dah lulus. Ni spek dia. Berapa inci, berapa tebal, berapa borek, berapa kala, semua ada. Dalam borang tender, saudara. Di sini ialah tactical breach yang dibekalkan. Dan, saudara, langsung terlalu banyak perbezaan tender dengan perbezaan tactical breach yang dibekalkan. Bukan tu saja. Yang menang tactical breach ni, nama syarikat tu Norinco. Syarikat dia Arjuta. Beli dekat China, nama dia Norinco. Dia dah cakap dah, saya beli Norinco, channel saya, apa semua kan. Saudara, tapi dekat dalam tactical breach tu ialah Horizon. Nak barang pun sementara, barang tak sampai lagi ni. Tahu, barang tak sampai lagi. Duit dah bayar, kan? Barang tak sampai lagi. Tapi baru dalam kotak, muka surat depan barang lain seperti tender. Barang dalam lukisan drawing tender, drawing yang nak hantar ni, saudara, barang lain. Punya nak menipu. Lepas tu tactical breach ni naik lori. Naik lori Ustaz. Bila dia naik lori, dia kenderaan ni bila apa namanya ni, lukisan apa semua ni, lukisan bangunan, engineer yang sign ni mesti civil engineer. Arkitek yang sign mesti civil arkitek. Barulah dia tahu batu apa, simen apa, berapa tebal kan. Kalau kenderaan, dia mesti otomotif engineer, mechanical otomotif. Saudara, bila kita buat carian petang tadi, civil engineer binaan, tanda tangan untuk lukisan, mengesahkan lukisan otomotif, lori. Oh payah saudara. Itu sebab Malaysia ni tak ready untuk perang. Jadi betul lah tindakan Perdana Menteri kita. Indonesia minta tanah dengan perang. Bagi saja. Sebab ini peralatan kita. Saudari yang saya hormati sekalian, kita bukan, dan benda ini pernah mendapat arahan daripada Kementerian Keuangan untuk retender. Tapi malangnya
benda itu tidak berlaku dan Anwar Ibrahim masih nak melaungkan soal integriti. 263 juta aset paling penting dalam taktikal perang Malaysia, saudara, hancur jahanam macam ni saja. Dia nak saman. Kita mula-mula pun kita ingat nak runding apa semua, tapi bila kita kumpul tadi daripada universiti, daripada semua support yang banyak, kan, mereka terus bagi arahan. Ini lawyer saya, tapi diorang bagi arahan. Dia kata, Cik Rafiq, tidak boleh runding. Kita termasuk kita akan buat apa? Kita akan masuk saman balas supaya kita akan pastikan syarikat-syarikat pengkhianat ini bankrupt sekali. Kita serius pada tahap ini. Kerajaan gagal bertindak, itu soalan lain. Kita tukar kerajaan itu. Tapi pada masa sekarang kita kena selesai. Saudara, perkara kedua, perang ni saudara, musuh datang ni, benda apa kesan paling awal? Nama dia radar. Kan, radar ni lah yang mengesan tit 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 tit, musuh datang. Itu nama dia radar. Radar Malaysia paling tinggi sekali, kita boleh pergi 500 km, Ustaz. 500 km. Tu tempat radar ni ada banyak. 500 km, 500, okey. So, saudari, saya nak pendekkan, kan ada banyak yang sampai esok pagi. Kan? Saudara, ini dokumen buka tender radar. Kita telah tutup tender radar kita, contohnya pada 13 hari bulan 9 tahun 2021. Dan kita telah beli, tutup tender ni, yang dapat tender siapa? Thales. Ground Master 400 Alpha taking long range air surveillance to the next level. Dia punya radar tu, panjang lah nama dia kan. Apa radar tu? Saudara, kita tutup tender kita 13 hari bulan 9 2021. Faham Ingat tarikh 13 hari bulan 9 2021. Radar ni, syarikat Thales ni yang buat radar ni, syarikat Perancis. Kalau ingat Thales, ingat kapal selam. Ni company yang kena mengena kapal selam tu lah ni. Kan? Ni company ni. Yang Mahkamah Perancis pun dah jatuh hukum salah kerana jual senjata dengan terlibat rasuah. Ni, Thales ni. Saudara, press release 15 November 2021 sempena Dubai Air Show, sempena pertunjukan udara Dubai, dia umum apa? Dia umum Ground Master 400 Alpha ini masih di peringkat prototype dan masih belum dikeluarkan lagi. Saudara, ni saya bawa saudara satu surat. Surat ni pun saya kena disiasat. Sulit. Markas Tentera Darat, Bahagian Penyelidikan dan Penilaian Tentera Darat. Nombor surat MKTD BPPTD 100-2/7/1. Surat ni kata apa? Menjadi mandatori. Semua benda yang nak masuk tender wajib merupakan barang yang dah ada dan telah diuji di pasaran. Kalau kau nak masuk prototype, nak masuk apa, ada cara lain. Ada unit lain. Tapi nak masuk tender biasa, mesti barang dah siap, dah ada di pasaran dan telah diuji nilai. Kau beli radar, tender tutup 3 bulan, dan baru orang tu cakap apa? Bawa dekat Dubai Air Show, pertunjukan udara Dubai, dia cakap apa? Radar ni belum siap lagi. Tapi tengoklah dulu. Sambil-sambil tu kita nak botol-botolkan dulu radar ni. Kita dah beli. Saudara, kita beli radar ni kita beli. Kita uji radar ni di tengah-tengah bandar Paris. Syarikat lain, orang uji radar ni, contohnya, kita dapat video dan sebagainya, uji dekat Spain, tengah ladang. Shining radar itu, dia ada dia punya jarak bangunan paling dekat. Maknanya apa? Radar ni dibeli ratus juta tanpa diuji, dan inilah dia nak jaga keselamatan kita bernama Malaysia. Apa
Apa ni? Salah cikgu buat dedah. Kita punya keselamatan hancur. Kita punya kedaulatan hancur. Saudara. Itu belum lagi S-band, L-band. Saudara tahu, dalam dunia sekarang ni, orang semua sedang beralih menukar radar daripada S-band ke L-band. Saya pun dulu tak faham Ustaz benda-benda ni, tapi dah mengaji ni silap-silap buat first degree satu lagi ni dalam bidang ketenteraan kan. Dia S-band ni apa? S-band ni dia punya frekuensi daripada 3 ke 4. L-band ni 1 ke 2. Semua orang beralih sekarang ke L-band sebab apa? Tak banyak orang pakai L-band. Memang semua radar satu dunia sekarang pakai L-band. S-band ni dah ketinggalan sebab apa? Dia terpaksa compete dengan 3G dan 4G. Maknanya telco pakai frekuensi yang sama, radar kita pakai frekuensi yang sama. Musuh nak datang ni, tengok kan, tiba-tiba keluar situ. Kau mana ni? Balik rumah cepat. Mak telefon anak keluarkan radar. Kita mungkin rasa benda itu main, tetapi 3G telco kita boleh mengganggu radar kita. Saudari-saudara yang saya hormati sekalian, itulah secebis kisah bagaimana sistem pertahanan negara dan sistem kedaulatan negara kita sedang dipermainkan. Ini baru satu, belum cerita binaan camp, belum cerita kenaikan pangkat. Yang kita lawan ni, saya kata, berjaya. Tak berjaya. Hampir berjaya, nampak sikit, tapi tidak berjaya. Mencabut Nizam dan Hafizuddin Jantan daripada tempatnya tidak bererti apa-apa. Yang kita lawan ini ialah kartel. Kartel yang bukan saja menyusun projek dan kontrak, tapi menyusun pejawatan. Disusun. Saudara tahu atau tidak, kita kehilangan banyak tentera-tentera yang baik, prajurit-prajurit yang hebat, hanya kerana diorang kata baik berhenti. Sebab dia tak termasuk dalam kartel itu. Yang naik ni semua dah disusun, saudara. Saudara-saudari seperti sekalian, antara kemuncak bila kita study apa dia? Punca antaranya ialah surat kuning. Saya tanpa berselindung. Surat kuning, payung kuning, kan? Ni sokong ni istana ni sokong ni. Kerana itu saya insya-Allah dalam minggu depan kita akan ke Istana Negara. Kita akan pergi ke beberapa istana di peringkat negeri untuk mempersembahkan. Pendirian saya setakat ini ialah takkanlah Raja-Raja Melayu sehina itu. Raja-Raja Melayu ni ada maruah. Tuanku, nama tuanku sedang dipergunakan atas nama surat kuning, sokong itu dan ini. Takkanlah tuanku sokong syarikat-syarikat transaksi-transaksi sebangsat ini. Maka tuanku kena bertindak dan bertitah. Selepas ini nak perang rasuah, antara dia ialah saya harap tuanku akan jadi buat pengumuman paling epik dan dikenang sejarah. Supaya selepas ini tidak ada lagi istilah surat kuning menyokong itu dan menyokong ini. Raja-Raja Melayu must above all this transaction. Jangan terperangkap. Dan saya percaya ia hanya digunakan setakat ini oleh kelompok-kelompok tertentu yang konon ada hubungan dengan istana itu dan ini untuk memfitnah Raja-Raja Melayu. Saya masih percaya Raja-Raja Melayu ini merupakan payung yang melindungi kita. Tuanku bertitah dalam parlimen bahawa beta, menyebut semula ungkapan tuanku, bahawa beta pergi ke Kuala Lumpur untuk memerangi rasuah, menyerang orang yang rasuah, dan beta berjaya. Tuanku, hari ini kalau tuanku nak berjaya sebenarnya ialah tuanku kena tangani satu persatu dalam isu kartel. Antaranya ialah
kasih padam dan bertitah. Semua penjawat awam bermula daripada saat ini kena ketepikan. Datang surat kuning, koyak surat kuning tu. Sebab Raja Melayu tidak akan campur urusan perniagaan seperti ini. Setuju ke tidak? Setujulah yang cakap aku. Dia rakam. Saya sedari yang saya hormati sekalian. Ini perang kita. Rasuah musuh nombor 1. Kerana rasuah salah guna kuasa tanah tergadai. Kerana rasuah salah guna kuasa semua. Tengah-tengah itu Cikgu Bat pula diintimidasi dengan laporan polis, dengan saman, dengan orang politik menyerang. Termasuk saya tak berselindung. Orang dalam parti sendiri serang saya. Oh, Sabri Zali. Sabri Zali ni saudara. Tahun 2024 saya dah serang dia. Kerana dia nak naik jadi Panglima Tentera Laut, tapi dia ada rekod rasuah. Tapi masa tu, saudara, kalau Google, saudara boleh jumpa, Julai 2024. Tapi kesilapan saya pada ketika tu apa? Saya tidak ajak rakyat sekali untuk bersama. Kali ini kita drumming up, kita ada rakyat betul-betul. Masa tu, Panglima Tentera Laut nak pencen bulan 8. Tiba-tiba nama dia ditetapkan oleh Majlis Angkatan Tentera jadi Panglima Tentera Laut. Akhir saya tengok, saya teliti. Saya ni kat rumah ni saudara, macam menu tom yam. Dokumen rasuah ni. Askar, zakat, polis, ni semua ada. Atau sebutlah polis kan datang pula dia cari dokumen dia kan. Macam-macam lah ada kan. Tinggal cari je. Lah itu tertengok, dia ni rasa pernah tengok dokumen. Saya pun cari. Keluar dokumen rasuah Sabri Zali. Tengok SPRM telah memutuskan dia memang rasuah, mencadangkan kepada Angkatan Tentera supaya mengambil tindakan kan. Saya fikir kalau dia naik jadi Panglima pada ketika itu, dalam keadaan Laut Cina Selatan sekarang ni, politik Laut Cina Selatan, semua kapal besar-besar datang, kapal Malaysia dia yang paling kecil, sebab LCS tak siap lagi. Itu satu bab lagi tu kan. Tapi Malaysia ni, saya kata jahanam. Dia boleh diugut, dia boleh disogok, dia boleh macam-macam. Kan? Akhirnya ketika tu saya dedah. Rafiq pun tak tahu masa saya dedah tu. Rafiq tahu bila saya dah kena tangkap. Kan? Saya kena tangkap, rumah saya, kawan saya tahulah telefon saudara Rafiq kan. Telefon Rafiq datang. Sebab apa? Saya pun terang dekat Rafiq, okey saya ditangkap. Kenapa? Mendedahkan dokumen rahsia. Dokumen rahsia tu apa? Menyatakan SPRM bagi tahu ni memang kita dah siasat rasuah. Tapi ketika itu saya gagal. Kenapa? Saya tak ajak rakyat sekali. Itu kesilapan saya. Tapi kali ini, saudara, ini kekuatan rakyat. Juta rakyat bersama kan, menjadi dia punya multiple snowball effect tu sangat besar. Akhirnya mereka terpaksa bertindak. Kan? Mereka terpaksa bertindak. Dan bila Sabri Zali saman pula saya kali ni, saudara tahu, saya minta maaf lah kalau saudara tak selesa, tapi saya sebut, orang-orang di keliling presiden saya, tepuk tangan, masuk dalam Facebook, akhirnya kebenaran terserlah. Kita menyokong Sabri Zali. Saya kata, kau ni, biar betul. Saya jadi jam. Saudara, akaun dia sendiri. 3-4 orang keluar. Saya kata, takkanlah begini sekali hanya kerana mempertahankan individu yang saya kritik, maka kebenaran yang bersama dengan mood rakyat Malaysia kamu tinggalkan. Kan? Dan hari ini, saya percaya dan yakin puak-puak yang sama melancarkan perang. Diorang ni, saudara, hantar sampai semua AJK bersatu sampai peringkat bahagian dapat. Pejabat Tun Dr. Mahathir, database handphone dapat. Rafiq pun dapat. Oh, Cikgu Bat ini dia buat satu akaun palsu. Dia buatlah gambar Cikgu Bat jadi anjing, Cikgu Bat jilat duit apa semua kan. Oh, Cikgu Bat ini dibayar oleh, siapa yang bayar saya dia tulis tu? Winston Tan. Oh, Cikgu Bat ni dibayar oleh Winston Tan. Cikgu Bat ni Azam Baki. Cikgu Bat ni Anwar Ibrahim. Oi, Cikgu Bat baru lepas kena saman dengan Farhaj, 500,000 dia dapat.
Kau faham tak ni? Orang yang bercakap ni faham tak? Yang tak serang Anwar Ibrahim engkau. Kamu. Tiba-tiba boleh buat kempen lah Ustaz. Adalah strategi. Dalam keadaan, kita ni tak ada bajet, kita akaun boku, kita tak ada bajet, kita akaun boku. Itu yang disalahkan. Tiba-tiba, ada duit pula, boleh hantar WhatsApp dekat satu negara. Terus hantar ke semua orang. Ini apa ni? Kan? Kamu nak perang Cikgu Bat. Apa ni? Cikgu Bat perang dengan orang rasuah. Cikgu Bat menyebut kes rasuah. Saya kritik parti dan presiden tidak boleh mandul. Perlu agresif keluar dan berperang. Rakyat memerlukan perlawanan. Macam-macam isu, tapi rakyat tanya pada, kenapa slow sangat parti ni? Kenapa slow sangat pembangkang? Betul ke tidak? Jadi saya sambungkan kritikan itu. Dalam pada masa yang sama, saya buktikan saya menyerang. Tapi tiba-tiba Cikgu Bat diserang dengan macam-macam. Kita sedang berdepan, sampailah ke Farhas Salvador Noor Ibrahim ni, kan? Saman saya. Itu pun yang saya nak bagi tahu, kes saman baru ni. Kan? Cikgu Bat kena bayar 500,000 apa semua kan. Saudara, pertama sekali, betul mahkamah boleh membuat keputusan itu seperti yang saudara Rafiq ulas siang tadi dalam sidang media di depan mahkamah Kuala Lumpur, kompleks mahkamah Kuala Lumpur. Saudara, dia hantar, dia kata dia saman saya. Tapi saya tak dapat LOD. Saya tak dapat writ saman. Dalam pada masa yang sama, itu bukan kes pertama dia saman kita. Dia juga saman saya lagi satu kes yang sedang diuruskan oleh peguam. Kenapa dalam satu kes tersebut, engkau tahu Rafiq, engkau tahu semua, kenapa kau tak cakap dengan Rafiq? Rafiq, Cikgu Bat pun aku saman dia lagi satu juga. Kenapa tiba-tiba kamu ambush dengan penyampaian apa semua yang tak sempurna, yang walaupun dia boleh, tapi saya rasa saya perlu tenderkan benda ini. Naik mahkamah, selalu adalah proses sekali, 2 kali naik mahkamah. Tiba-tiba naik mahkamah, terus ketuk bagi 500,000. Ini apa? Alhamdulillah, kan? Dan proses ini, saudara, saman apa semua ni, saudara jangan ingat murah. Dia melibatkan perbelanjaan dan sebagainya. Saudara Rafiq ni datang dengan pro bono, kan? Pergi kertas, proses, dia guna tim besar, itu semua dia kena tanggung, kan? Saya tahu buat salah je, kan? Dia tanggung dia, kan? Kerana itu, akhirnya tadi kita telah memulakan proses memohon, mengenepikan, dia panggil itu penghakiman ingkar. Konon sebab saya tak datang. Kita akan tunjuk bukti apa semua, and kita bersedia untuk pergi kepada perbicaraan penuh. Kita bersedia pergi perbicaraan penuh, dan saya harap peguam-peguam termasuk Datuk Farhas Walfa Salvador ni bersedia. Janganlah kamu bantah proses ni, kan? Kita pergi ke full trial untuk kita benar-benar berdepan dan tunjukkan pada rakyat. Jangan bantah proses ni, kan? Kan itu saudari yang saya hormati sekalian, cubaan, dugaan, intimidasi adalah sangat banyak. Saya cuma boleh berjanji setakat saya mampu melangkah, saya langkah. Setakat saya mampu, kalau tak boleh melangkah, mengesot pun saya akan cuba. Selagi nyawa dikandung badan, kan? Tapi insyaAllah dengan sokongan, dan kita insyaAllah dalam masa terdekat kita akan lancarkan juga. Sebab intimidasi ni terlalu banyak. Tam jebat seorang budak Kedah kena tangkap. Sebab apa dia kena tangkap hari tu? Kritik. Dia buat poster madani. Dia buatlah lawak sikit, kan? Ni budak Kedah ni, daripada Kedah. Saudara, polis datang daripada Bukit Aman, pergi tangkap kat Kedah, bawa ke Bukit Aman. Sekarang ni memang tekanan sangat tinggi. Saya bincang dengan Saudara Rafiq. Saudara Rafiq, saya minta untuk kumpulkan tokoh-tokoh yang ada nama, ada brand, kan? Untuk buka betul-betul satu foundation ataupun satu badan
Yang dalam tu orang macam Rais Yatim ke apa ke, tubuh betul-betul satu badan yang boleh diaudit supaya seluruh rakyat Malaysia boleh chip in seorang RM1 dan dana ini harus kita gunakan untuk membela siapa juga ada didakwa atau diintimidasi oleh rejim ini. Kan? Sebab keadaan sangat teruk dan sangat kritikal sekarang. Dalam pada masa yang sama, kita pun berterabur. Kan? Berterabur, menyerang sesama sendiri ni saudara. Kan? Saya hormat PAS dahulu genjatan senjata baru ni. Kan? Kau tak puas hati genjatan senjata, kau minta lah itu, kau minta lah ini. Saudara, ini bukan urusan peribadi. Ini bukan siapa. Saya sebut awal lagi. Saya kata apa? Sudahlah bakal Perdana Menteri ni, sudahlah. Oh, jadikan saya musuh kerana saya tak ikut polisi parti. Bila parti buat keputusan? Kan? Dia macam ni, saya kata. Ketika saat kita namakan bakal Perdana Menteri ni, selagi ambil balik imbauan, masa tu Anwar Ibrahim dalam keadaan sangat tertekan. 2 kursi menteri dah letak jawatan 4 bulan tak boleh lantik. Negara mana yang 4 bulan 2 kursi menteri tak boleh diisi? Maknanya krisis kepimpinan. Rakyat punya rating, pergi baca, kan? Pergi baca semua orang ni. Semua orang saudara kritik dan rasa kecewa dengan kerajaan. Jadi Anwar dah panik. Anwar fikir macam mana jalan ini. Maka Anwar lontar soalan. Okey, baik. Sepatutnya dia cakap, rakyat suruh dia letak jawatan. Anwar turun, kan? Sepatutnya itulah. Anwar tak cakap, kenapa aku ni bagus, bukan tak bagus, tak. Anwar dah tak boleh jawab. Anwar cakap macam ni. Okey. Aku ni tak elok. Okey. Aku faham. Aku tak elok, aku kena turun, okey. Tapi siapa nak ganti aku? Siapa yang lontar? Anwar Ibrahim yang lontar. Faham tidak ni? Oh, lepas tu rakyat sambut. Sebab mudah rakyat sambut, sebab rakyat memang nak berbincangkan nak ganti Anwar Ibrahim. Kita pula kilang kabut sama kita, kan? Saudara, ini pancing dia bagi umpan. Kita bukan setakat makan umpan, dengan tukang-tukang pancing pun kita telan. Terus bergaduh, bertampur, kan? Nak jadi apa? Calon bakal Perdana Menteri. Tak kebangang jawabnya tu. Saya minta maaf Ustaz kalau guna kasar sikit. Bolehlah Ustaz, kan? Malam-malam ni, boleh ni, kan? Tapi soal dia ialah, yang kita harus terus memberi tekanan kepada rejim, membangkitkan kesedaran rakyat, menyusun protes dan menyusun program-program penerangan. Hari ini, beras, hari itu sekejap, ingat tak sekejap, masa kita puasa ke masa raya, beras tempatan ada sekejap. Itu sebab suntikan dana daripada kerajaan pusat yang bayar suntikan tambahan. Hari ni beras tempatan ada tak dekat pasaran? Tak ada. Saudara jawab pun saudara tak pasti sebab isu tu memang kita tak bercakap. Tapi saudara tahu tak rakyat di luar sana berapa ramai yang kalau saudara pergi dekat pasar raya, pergilah ke hypermarket apa semua ni, saya boleh tengok Melayu, Cina, India pusing tempat beras tu 4-5 kali. Oh, pusing balik tengok. Saudara, Malaysia adalah satu-satunya negara antara negara yang sedikit jumlahnya yang rakyat terpaksa bazirkan hampir 70% daripada duit gaji untuk apa? Untuk makan. Sebab barang makan memang mahal dah di Malaysia. Ada isu tu dibawa? Tak ada. Saudara, isu minyak yang kita dipermainkan, yang sepatutnya diuji minyak tersebut. Saudara, saya nak tanya, pengalaman saudara isi minyak sebelum ada Budi Madani ni, saya perasan nak isi minyak penuh selalu berapa lama? Dan sekarang isi minyak penuh berapa lama? Kualiti minyak itu betul ke tidak? Tapi ada kita bersuara? Tak ada. Berapa banyak isu kita tidak bersuara, tapi kita sibuk berebut bakal Perdana Menteri.
Nak berebut bakal, tapi nak jadi Perdana Menteri itu macam mana tak tahu. Kan itu saudara, saya merayu semua. Ni saya ni ditegur. Saya nak bagi tahu saudara, polis, saman, balai ke balai, proses mahkamah, rumah saya 4 minggu lepas, 3 minggu lepas Ustaz, tiba-tiba kena rantai. Rumah saya kena rantai. Saya pun tak faham. Pukul 10.30 malam saya dekat Rombau. Rumah saya balik dulu. Rumah saya sampai Rombau. Daripada sampai rumah dengan anak saya, uruskan anak saya di ATM, dia sampai dulu. Dia kata, rumah kena sita 10.30 malam. Saya kata, bank mana pula menyita rumah ni kan? Ini gila. Bukan luar waktu pejabat, ni dah luar tabi'i. 10.30 malam. Saya kata, cuba tengok betul-betul, jangan comel-comel kan. Dia pun pusing. Rumah saya corner lot, ada 2 pintu pagar. Pintu pagar yang kedua tu ada nota. Dia tulislah nama orang, IC. Lepas tu, sila bayar hutang. Jika tidak, kami bakar rumah ini. Kan? Saya ni tak pernah berurusan dengan Alung, saudara. Tak pernah. Kan? Lepas tu, saya kata, ambil gambar. Ambillah gambar. Saya telefon. Saya cakap dengan Alung tu, jam saya mati lah Ustaz. Bahaya ni kan. 11.39 lagi beberapa minit apa namanya ni, saya telefon nombor tu. Saya kata, kan, kau salah rumah ni. Cino angkat. Bunyi slang tu macam slang Cino. Kau salah rumah ni. Dia kata, you kena cari itu orang punya nama, kan, suruh dia bayar hutang. Kau ni, kan, saya kata kau dah salah rumah. Pertama. Kedua ialah kau akan sampai rumah dalam masa 15 minit lagi. Kau datang, kau buka rumah ni. Kalau tak, masalah ni akan jadi besar. Kau ni tak kenal orang. Aku akan bawa ke ni sampai polis semua terlibat. Dia terus cakap, you ingat you polis banyak besar. Kita suruh bayarlah semua polis. Kan? You ingat you cek ubat banyak besar. Kita boleh kasih matilah cek ubat. Saya mula stun dah. Kan? Manalah dia tahu. Tadi kan kau bagi nama lain. So bayar hutang, kan? Dia saya dah mula dah. Lepas tu dia hantar mesej bertali arus kan. Nak bunuh bini saya, bunuh apa. Saudara, saya ni diekori. Saya di macam-macam. Kan? Tapi saya cuma nak merayu. Saya boleh mati pun satu orang ini, saudara. Tapi ini semua akan jadi sia-sia kalau rakyat tak ada kesedaran. Saya minta rakyat bangkit dan menyertai perang ini. Rakyat bangkit dan menyertai perang melawan kartel dan melawan rejim ini, saudara. Ia tidak boleh diam semata-mata. Kan? Menengok semata-mata. Cikgu, yelah, tadi cikgu cakap nanti kena dakwa, kena. Saya bagi tahu, negara kita bukan diambang dah dalam zona bahaya. Saudara ada pilihan membiarkan beberapa orang kami mati di penjara dan sebagainya. Tetapi saudara juga ada pilihan. Kalau kita bangkit bersama-sama, tidak akan ada penjara di Malaysia yang mampu memuatkan kita semua. Tetapi penjara di Malaysia cukup untuk memuatkan kartel-kartel dan pemimpin-pemimpin korup bila mereka jatuh dan jahanam nanti. Perang ini rakyat pernah bangkit bila tradisi Barisan Nasional yang diwariskan oleh penjajah tumbang pada 2018. Tapi saya faham rakyat kecewa dengan pelbagai benda yang berlaku. Believe in process. Ini adalah proses. Ini adalah ujian kepada kita. Kita punya pilihan untuk berhenti dan melihat semua jahanam. Tapi saya bagi tahu, ketika pulang nanti, tengok gambar cucu di dinding. Atau tengok dalam bilik anak yang sedang tidur lena nak pergi sekolah besok. Kita marhain yang hanya ada tanah ini untuk membesar dan mewariskan zuriat kita. Kita tidak punya
Malah sebahagian besar daripada kita tidak pernah ke London. Bukan kata ada tanah, ada rumah. Tidak pernah ke Australia. Kini kita hanya ada Malaysia. Kita hanya ada Johor. Kita hanya ada Pasir Gudang. Anak dan cucu kita hanya boleh hidup selesa kalau isunya ialah rasuah dan kartel tidak bermaharaja lela. Negara kita sedang dijajah sekali lagi. Tapi kali ini penjajahannya lebih teruk. Kerana itu ada rasuah ni tak kenal siapa lawan. Saya dedahkan benda real, saudara. Rasuah. Dan walaupun orang itu orang kawan kita, saya dedah rasuah. Saya dedah. Kan? Saya boleh ikuti dalam Facebook saya macam mana saya dedah. Menantu Muhyiddin Yassin minta 100 juta dengan cekap urus company Spenco yang akhirnya sekarang ni dah didakwa. Saya dedah. Saya buat laporan. Tapi itu saya kata hanya kerana untuk memegang anu supaya terus lembab dan memastikan pembangkang lemah. Semua saya tak nak detailkanlah malam ini. Saya dedah semua di Facebook saya. Ya. Jadi saudara, jam dah pukul 11.40. Besok saya ada sambungan perbicaraan. Saya akan masuk pula dalam kandang saksi. Kesalahan ni apa? Bloomberg, Straits Times Singapore, Business Times Singapore tulis. Dia tulis, bukan saya tulis. Dia tulis. Tulis apa? Tulis nak buka kasino di Forest City. Dia tulis. Lantas saya ambil penulisan itu dengan satu desakan. Anwar kena bertindak. Kerajaan kena bertindak. Orang ni dah tulis sampai melibatkan nama yang di Pertuan Agong pun terlibat. Tapi dua-dua ni wartawan, walaupun ada pejabat di Kuala Lumpur, tidak ada tindakan. Seminggu selepas Bloomberg tulis itu, bukan saja sampai sekarang tulisan tu tak diturunkan. Tak ada. Kalau saudara pergi kata dekat apa-apa, kau taruh padam Facebook sebagainya kan. Ini terus ada kekal. Malah seminggu lepas Bloomberg tulis tu, Anwar Ibrahim boleh terbang ke luar negara, ikuti program yang ditaja oleh Bloomberg. Maknanya, kau menyokong pendedahan tersebut. Kan? Dan saya sebut dalam itu apa dia? Saya ingatkan bawah itu, perkataan dia apa? Kerana itu tuanku, datuk nenek kita, termasuk datuk nenek tuanku, telah merangka perlembagaan yang sangat baik. Ada artikel 36/3 menyebut dengan jelas apa dia? Yang Tuan Agong, Raja-Raja Melayu tak boleh berniaga. Tak boleh compete dengan rakyat ni nak berniaga sebab dia boleh menimbulkan fitnah. Oh, terus tangkap saya tepi highway, hari raya, pakai samping. Ingat, masuk mahkamah sebelum tu dah tidur lokap pun pakai samping tu. Tahan. Bawa. Kan? Lepas tu, proses yang lepas yang saya nak terang, okay, tak apalah kita berdepan. Ya, Bloomberg tak kena dakwa. Straits Times Singapore tak kena dakwa. Panggillah kat polis kan. Lepas tu, kita dakwa, langsung tidak ada orang saksi di mahkamah yang dipanggil. Oh, mula-mula dia buat apa? Dia buat gag order. Rafiq, alhamdulillah, lawan sampai ke mahkamah rayuan di Kuala Lumpur. Kan? Mana dia nak apa? Cikgu Bat tak boleh cakap. Lawan sampai di Kuala Lumpur, di Putrajaya, 3 panel hakim cakap apa? Apa pula sampai tak boleh cakap? Dia kena tuduh, kau sidai dia, lepas tu dia tak boleh bersuara. Tak betul kan? Kedah macam tu lah dia cakap. Dia kata Cikgu Bat boleh bercakap. Kalau salah dia cakap, kau dakwa dia lagi. Kan hakim cakap. Jadi itu yang saya boleh cerita. Sebelum ni saya tak boleh cerita. Di Bukit Aman dipanggil ketika kecoh-kecoh tu, saya dah kena tangkap dah, kena sidai 4 malam kot, kena masa tu reman kan. Sampailah apa namanya ni, wartawan Bloomberg pun Ram Anand dipanggil soal siasat di Bukit Aman.
Okey. Itu di mahkamah 2 bulan lepas, bulan 12 kan, dah selesai. Dan 2 bulan lepas, maka saya dipanggil untuk bela diri. Tak apalah, itu mau proses mahkamah. Bela diri pun bela dirilah. Kan? Tetapi tiba-tiba, DPP, pendakwa raya ni, saya pun tak faham, kita terkejut. Dia kata, kita tawarkan kepada Rafiq, pasukan kita, pembelaan, Ram Anan sebagai saksi. Maknanya dia kalau dia tawar, dia kena Sapina dan Ram Anan wajib datang. Bila dia tawar Ram Anan, Rafiq cakap, okey, kita ambil Ram Anan sebagai saksi kita. Dia dah comeh kan. Kau yang tawar. Lepas tu, kita ambil, kau lah yang comeh. Maka Rafiq telah bagi cakap dengan Hakim. Tuan Hakim, Puan Hakim, sebab dia dah bagi Ram Anan dan dia dah siasat pun Ram Anan. Di Bukit Aman kan, dah rakam percakapan apa semua. Jadi, Hakim, apa kata yang Arif Hakim, tolong perintahkan kepada DPP, bagi sekali rakaman percakapan yang kau siasat Ram Anan di Bukit Aman. Hakim cakap, yelah, dia dah bagilah sekali rakaman percakapan tu, supaya orang ni boleh compare note apa semua dan bentuk pembelaan. Tiba-tiba dia bangun, menggelintan. Tak setuju, tak boleh, ini rahsia kami. La ilaha illallah, kau yang tawarkan tadi. Kan? Saya ni tak berapa faham proses mahkamah ni, tapi tengok dah macam drama dah. Kan? Lepas tu dia bawa pula ke mahkamah tinggi. Itu yang Ustaz datang tu, mahkamah tinggi. Kan? Di mahkamah tinggi, hujah-hujah, mahkamah tinggi tak benarkan. Rafiq kata kita putus, nak bawa ke mahkamah rayuan di Putrajaya. Saya jadi pelik. Ada berapa kemungkinan? Tapi kalau saya salah ulas ni, peguam kena bagi tahulah. Kalau tak, bela ya di mahkamah nanti lagi sekali itu atas pertuduhan ni kan. Dia, pertama, kenapa dia tak nak bagi rakaman siasatan, percakapan, beramaran Ram Anan ni? Pertama, dia memang tak siasat Ram Anan, memang benda ini surah kautim. Dan saya rasa, saya takut pula benda ni memang nak blackmail yang di-Tuan Agong Anwar dengan Bloomberg, kerana itu lepas tu Anwar boleh pergi program Bloomberg. Atau yang kedua, Ram Anan sebut dalam laporan siasatan tu, dan tak salah. Saya betul tulis ni. Sebab apa? Sebab orang-orang tertentu dalam kabinet Anwar Ibrahim sendiri yang membocor dan memberikan maklumat tersebut. Itu yang dia lupa ni, kan? Saudara, benda ni sangat teknikal. Kita akan lawan. Alhamdulillah, Allah menggerakkan hati peguam-peguam yang baik untuk terus bersama dengan rakyat, kan? Dan lepas ni, insya-Allah, saya faham. Saya tak mampu, Ustaz, setakat bayar homestay apa semua ni bolehlah, kan? Tapi dia memang, kalau dia ni buat, saudara, kes macam kes Yusuf Rota tu, kan? Bawa juta, beratus ribu ada kot kena bayar. Kan? Kes memang kes hukum mati, dapat lepas. Kan? 1,5 juta ni, kaya. Tapi buat pun kes Yusuf Rauta. Yusuf Rauta dengan saya tak tahu siapa lebih miskin. Kan? Semua pro bono. Saya faham, kerana itu selepas ini saya minta jasa baik saudara Rafiq, form betul-betul ada satu akaun amanah, kan? Ada akaun amanah yang ada nama-nama besar pemegang amanah, supaya semua orang yang ditindas dan dizalimi dan berlawan dengan, lepas ni saudara Acik tak payah takut, tulis di dalam Facebook tu, teragak tulis, kan? Lepas ni apa-apa jadi, ada orang boleh membela, ada peguam yang boleh diassignkan. Perlawanan ini perlu berstrategi. Ini pusingan yang terakhir daripada 2018 kita membentuk kerajaan yang tak stabil, betul. Tapi apabila negara ini dah panjang sangat proses kehancurannya, kita kena perbaiki by proses, dan saya percaya dan yakin ini adalah kemuncak penyelesaiannya. Pilihan raya sangat-sangat hampir. Saya harap semua orang masih percaya dengan proses demokrasi. Saya takut bila orang kecewa dengan politik ni, tak nak campur, orang memilih jalan yang lain yang lebih memudaratkan negara. Setakat ini percaya dengan proses demokrasi, dan seperti mana saya selalu sebut, seperti mana kita tegur Perdana Menteri
Kita nak tukar Perdana Menteri, dia pula kata dengan kita, kan? Oh, siapa tak suka Perdana Menteri, pindah negara lain. La ilaha illallah, kan? Ini penyakit ni pun dah mula merebak, kan? Kita kritik Presiden. Suruh kita keluar parti pula. Macam, lah tak faham, kan? Jadi tak apa, saudara. Doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kukuhkan perjuangan ini, kan? Saya mohon saudara doakan saya, keluarga, kawan-kawan dan teman-teman dan kita semua untuk terus istiqamah, terus bersama membawa panji-panji kebenaran. Fitnah, mihnah, pelbagai serangan ini adalah merupakan bagi saya kifarah kepada saya, kan? Untuk membetulkan balik. Macam tak kifarah saudara, 20 tahun ikut Noor Ibrahim, kan? Sebahagian daripada jahanam ni pun kerja aku juga dulu, kan? Jadi tak apalah, ini kifarah kepada saya. Saya juga perlu redha, kan? Dan insyaAllah doa mendoakan. Terima kasih Kak, terima kasih Bang. Salam kepada semua yang ada di atas talian, kan? Saya jemput ikuti muka buku saya dan ada keberanian untuk sama menyebarkan kebenaran, kan? Dalam berjuang ini saya sangat takut. Apa dia sebenarnya? Saya takut seorang. Saya takut berjalan sendirian. Saya sering berdoa setiap kali nak tidur, benda yang saya tak pernah tinggal, Ustaz, iaitu, ya Allah, ya Tuhanku, benda yang paling aku takut ialah berjalan sendiri di atas kepercayaan aku. Kau kirimkanlah, Kau yang maha membolak-balikkan hati manusia. Kau satukanlah hati manusia di atas nama kebenaran untuk bersama melangkah menjadi peneman. Dan Alhamdulillah setakat ini, tuan-tuan dan kawan-kawan semua menjadi peneman setia saya terus melangkah. InsyaAllah janji kita, kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.